Okay guys, saya nak buat lanjutan sikit video tentang cup holder ni. Sebab itu selepas saya kata cuci kat kawasan sini kan, so ramai lagi yang kata masih lagi stuck kan. So ada satu cara lagi yang lebih advance, So okey lah. Cara dia, anda kena buka corong ni. Okay, make sure anda ada pencuci. Okay, ni boleh buka tau. Okey, ini corong ni boleh buka. Dia clip saja, so anda boleh tarik perlahan-lahan, jangan rentap. Okey, atas dulu dan bawah. Okey, so dia cuma clip je. Anda tengok ni, clip ada 4. Ya, ada 4 clip. So dia boleh buka. So dari sini anda boleh nampak kat dalam ni ada rail. Okey, so mungkin yang start tu dia berkaitan dengan rail ni. Mungkin kita boleh spray lah kot. Mana-mana kalau ada macam ada gula kan. Saya punya pun ada gula sikit. Mungkin boleh matikan aircon dulu. Okey, ni saya pakai wad kilat. Okey, cuci sikit. Okey, cuci. Okey, cuci kat belah dalam ni. Tapi saya tak tahulah nak buka terus macam mana kan. Ada macam gula sikit. Dia stuck dekat tengah tu. Okey, so kena servis lah benda ni kan. Kalau kita selalu guna kan, korang selalu pergi McD kan, beli air tak Coca-Cola sini kan. Yang belah dalam tu mungkin kena ada something lah kan, macam corong ke, macam ada kayu ke kan. Kayu kalau boleh ada macam stick ke kan. So you all boleh tolak dia, cuci ke dalam sikit. Saya tak cukup equipment ni sebab kawan seorang ni lah. Okey, sudah clear. Nampak dia lancar. Okey, lancar dan begitu cepat sekali dia keluar. Sudah clean. Tadi memang ada mungkin Coca-Cola kot okay. So kalau anda dah puas hati, memang semua dah clean. Bawah ni pun ada juga gula. Sebenarnya kita tak elok minuman yang bergula sangat kan. So kita hentikan lah. Mungkin mereka yang tak ada masalah ni, dia suka minum air mineral. So alright. Okay, lepas tu jangan lupa pula tutup cover ni, aircon ni. Okay, cuba perlahan-lahan. Okay. Sekali je tolak. Okay. Alright. Okay, selamat mencuba. Assalamualaikum dan salam sejahtera.